Sekejap. Pergi luar sana. Dia berapa tahun? Dah 9 bulan. Jadi kalau dah setahun tu dia dah dewasa lah. Tapi dia kalau macam ni pun dia dah Dewasa. menawan. Oh, ke? Walaupun 9 bulan kan. Ha. Dia jantan dia cepat daripada betina. Betina dia lambat sikit nak menawan. Oh, faham. Dia ngantuk. Dia dah kenyang. Betul ya dia ngantuk tu. Kira main perasaan kan? Main perasaan Inilah Faham. Barang ni dia 20 bulan. Oh. Tapi di sini dia seekor je. Lagi 2 tu kuarantin sebab tak sihat kan. Oh, faham. Bulan. Jadi kalau dia dah sihat, kita bawa masuk kan. Tapi kalau macam kolam sungai-sungai tu dia masuk ke apa? Kolam sungai. Dia ni yang si parit-parit ni. Memang habitat asal dia. Jadi Air. barang ni dia dekat air. Oh, Macam faham. paya-paya. Apa-apa. Sungai. Dia hampir tak ada pemangsa. Tapi kalau ada mangsa, yang mangsakan dia tu jaguar makan. Oh, faham. Jaguar, buaya, buaya. Itu semua ada ni. Ah, Mak sambung tu kan. macam kambing makan juga kan? Ya. Kambing, kuda, lembu. Faham. Dia panjang-panjang tu. Tapi betul-betul. dia, batang dia tu macam pokok bulu. Betul. Dia macam berduri macam rasa macam tajam sikit. Ya. Kiri kanan tu dia ada dua dia. Betul. Ni dia melekat ni bawah baju. Betul-betul. Kenapa dia makan? Maksudnya Dia mengunyah. tengah tu. Jadi gigi dia atas bawah tu tajam tau macam pisau. Tu yang kalau digigit daun tu boleh putus. Boleh digigit-gigit. Lepas tu yang sini kiri kanan tu boleh pegang.